Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Asniza binti Zulkifli, nombor matriks 302828. Bersama rakan-rakan saya yang terdiri pada Datuk Dan Dun 302837, Dona Venture 302838 serta Nicholas anak David 303004. Kami akan membentangkan petugasan kami berkaitan perolehan awam dan pengauditan, etika, accountability dan integriti dalam pengurusan kewangan sektor awam. Perolehan awam dan pengauditan merupakan dua tonggak asas dalam memastikan tata kelola kewangan sektor awam berjalan dengan cekap, telus dan berintegriti. Perolehan awam merangkumi keseluruhan proses kerajaan mendapatkan barangan, perkhidmatan dan pembangunan infrastruktur melalui prosedur yang sah dan berperaturan. Sekiranya proses perolehan gagal dipantau dan dikawal, akan wujud risiko tinggi berlakunya ketirisan dana, penyalahgunaan kuasa dan manipulasi kontrak. Pengauditan pula berfungsi sebagai mekanisme semak dan imbang yang memastikan semua urus niaga kewangan awam dapat direkod dengan tepat, mematuhi undang-undang dan mencapai nilai terbaik untuk wang rakyat. Kedua-dua fungsi ini saling melengkapi dalam mencegah salah laku, meningkatkan ketelusan dan memelihara kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan. Namun demikian, peraturan yang baik sahaja tidak akan menjamin integriti di dalam sistem sekiranya seorang pegawai awam gagal mengamalkan etika dan accountability. Tanpa amalan ini, sistem perolehan dan audit boleh dieksploitasikan seperti yang terbukti melalui skandal 1MDB dan Petrobras yang akan kami bincangkan kemudian. Kepentingan etika dan accountability. Etika dan accountability merupakan elemen teras dalam pengurusan kewangan sektor awam. Etika sebagai asas moral, etika bertindak sebagai panduan nilai yang membentuk nilai tingkah laku pejabat awam dalam membuat sesuatu keputusan. Etika menghalang tindakan tidak bermoral seperti penyalahgunaan kuasa, manipulasi dokumen, pemberian kontrak kepada pihak berkepentingan serta amalan rasuah. Dalam konteks perolehan awam, etika memastikan kontrak diberikan bukan berdasarkan pengaruh politik atau hubungan peribadi tetapi berasaskan merit, harga yang munasabah dan kemampuan teknikal. Dari perspektif etika deontologi, penjawat awam terikat dengan tanggungjawab moral untuk mematuhi undang-undang dan prosedur walaupun tidak ada pengawasan langsung. Manakala etika utilitarian menuntut pegawai mempertimbangkan manfaat jangka panjang kepada masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil. Accountability sebagai mekanisme pengawasan. Accountability pula merujuk kepada kewajipan pegawai awam untuk menerangkan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan, tindakan dan penggunaan dana awam. Tanpa accountability, proses perolehan boleh diseleweng, laporan audit boleh dimanipulasi dan rasuah dapat disembunyikan tanpa sebarang tindakan. Accountability mengukuhkan 3 aspek utama iaitu accountability undang-undang, accountability kewangan, accountability awam. Menurut World Bank 2022 menegaskan bahawa negara yang mempunyai sistem accountability kukuh mengalami kadar ketirisan kewangan yang sangat rendah dan kepercayaan rakyat yang lebih tinggi. Analisis kes Malaysia 1MDB. Satu Malaysia Development Berhad 1MDB menjadi contoh paling ketara mengenai kegagalan etika, integriti dan accountability dalam pengurusan kewangan awam. Di 1MDB ini dia ditubuhkan pada tahun 2009 sebagai dana pelaburan strategik negara. 1MDB sepatutnya dia memacu pertumbuhan ekonomi melalui pelaburan strategik. Sebaliknya, penyiasatan Jabatan Audit
Negara dan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mendapati bahawa jumlah besar dana telah diseleweng melalui rangkaian transaksi yang meragukan. Kelemahan prosedur perolehan ni dia antara kelemahan yang ketara ialah kontrak bernilai tinggi dianugerahkan melalui rundingan terus tanpa proses tender terbuka. Yang kedua, syarikat yang tidak memenuhi kelayakan menerima kontrak lah. Dan juga yang ketiga, dia tiada penilaian risiko yang sewajarnya. Okey. Kegagalan audit dalaman didapati tidak bebas dan telah mengalami campur tangan politik lah. Laporan audit disekat daripada diterbitkan kepada umum dan beberapa dokumen penting dimanipulasi. Okey. Selain itu, penyalahgunaan kuasa. Pengurusan tertinggi didapati membuat keputusan kewangan yang besar tanpa kelulusan lembaga pengarah. Malah terdapat percanggahan kepentingan antara individu yang mengawal syarikat dan pihak yang mendapat manfaat daripada dana tersebut. Selain itu juga impak skandal 1MDB ni, skandal ini dia mengakibatkan yang pertama kerugian berbilion ringgit dana awam. Okey, yang kedua kejatuhan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Okey, yang ketiga skandal ini mengakibatkan krisis politik dan peralihan kuasa. Dan yang keempat, kerosakan reputasi negara di peringkat global lah. Skandal ini dia membuktikan bahawa peraturan sahaja tidak mencukupi tanpa budaya etika yang kukuh dan pengawasan audit yang benar-benar bebas. Analisis kes antarabangsa Petrobras Brazil. Skandal Petrobras pula memperlihatkan bagaimana rasuah sistemik boleh berlaku dalam syarikat milik kerajaan apabila etika dan accountability diabaikan. Manipulasi sistem perolehan. Penyiasatan operasi car wash mendapati bahawa sekumpulan kontraktor berpangkat pengawal bidang projek. Mereka menaikkan kos projek secara sengaja dan lebihan kos digunakan untuk membayar rasuah kepada pegawai syarikat dan ahli politik. Kelemahan audit. Audit dalaman didapati tidak bebas, malah melibatkan unsur manipulasi rekod kewangan. Laporan audit juga mengalami campur tangan politik. Kes terhadap negara. Skandal Petrobras mengakibatkan kejatuhan nilai saham syarikat hingga 50%. Krisis ekonomi negara, penahanan tokoh politik berprofil tinggi dan protes besar-besaran rakyat terhadap korupsi. Kes Petrobras menunjukkan bahawa rasuah sistem MIG mampu meruntuhkan ekonomi sebuah negara apabila nilai integriti diketepikan. Penilaian langkah-langkah sedia ada dan cadangan penambahbaikan. Penilaian langkah Malaysia. Malaysia telah memperkenalkan beberapa pembaruan seperti Pelan Anti Rasuah Nasional atau singkatan NACP. Digitalisasi sistem perolehan melalui e-perolehan dan pengenalan Seksyen 17A Akta SPRM mengenai liability korporat. Namun pelaksanaan masih mencapai cabaran seperti kekurangan penyelarasan antara agensi, kelemahan budaya integriti dan ketidakbebasan audit. Sedangkan penambahbaikan strategik. Penggunaan teknologi blockchain. Teknologi ini boleh memastikan semua rekod kewangan dan perolehan tidak boleh diubah, sekaligus meningkatkan ketulusan. Audit masa nyata, real-time auditing. AI dan analitik data boleh digunakan untuk mengesan transaksi mencurigakan dan lebih cepat berbanding audit manual. Portal perolehan terbuka. Semua kontrak kerajaan perlu dipaparkan kepada umum bagi meningkatkan ketulusan
dan membolehkan syarikat memantau perbelanjaan negara. Perkukuhan pelindungan pelapor maklumat. Whistleblower perlu diberi perlindungan sepenuh daripada ancaman atau tindak balas. Pembudayaan latihan etika dan integriti. Latihan berkala berasaskan kes benar lebih berkesan dalam bentuk budaya kerja integriti. Untuk refleksi etika dan profesionalisme adalah dua elemen yang saling melengkapi ketika membentuk asas moral, manakala profesionalisme memastikan setiap tugasan dilaksanakan dengan cekap, berpengetahuan dan berdisiplin. Okey, pegawai awam yang mempunyai kompetensi tinggi tetapi tidak beretika tetap berisiko melakukan salah guna kuasa. Sebaliknya, mereka yang beretika tetapi kurang profesional tidak mampu memberikan perkhidmatan berkualiti. Oleh itu, gabungan kedua-duanya adalah penting untuk memastikan integriti pengurusan awam tetap dijaga. Etika dan profesionalisme juga meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan, memperkukuhkan legitimasi institusi dan memastikan pembangunan negara berjalan secara mampan. Okey, untuk yang terakhir adalah kesimpulan ya. Secara keseluruhannya, perolehan awam dan pengauditan merupakan mekanisme penting dalam menjamin integriti dan ketelusan pengurusan kewangan negara. Analisis terhadap kes 1MDB dan Petrobras menunjukkan bahawa kegagalan etika dan accountability boleh membawa implikasi ekonomi dan politik yang besar. Walaupun Malaysia telah melaksanakan pelbagai pembaharuan, hala tuju masa depan perlu memberi tumpuan kepada transformasi digital, audit bebas, pelindungan pelapor serta pembentukan budaya integriti yang menyeluruh. Akhir kata, pengurusan kewangan awam ialah amanah rakyat. Kejayaan sistem perolehan dan audit bergantung kepada sejauh mana nilai etika, integriti dan profesionalisme diamalkan oleh setiap penjawat awam. Sekian, terima kasih.